Ingin dapatkan ROI yang tinggi dalam pelaburan hartanah? Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk mendapat pulangan yang luar biasa. Pasaran yang sedang berkembang memberi peluang untuk pulangan yang lebih tinggi. Cari kawasan baru yang akan berkembang dan dapatkan hartanah awal. Jangan hanya fokus pada satu jenis hartanah. Diversifikasikan pelaburan anda dengan membeli pelbagai jenis hartanah seperti kedai, apartmen dan rumah sewa. Gunakan leverage untuk membeli lebih banyak hartanah. Dengan cara ini, anda boleh meningkatkan ROI tanpa perlu mengeluarkan lebih banyak wang. Dengan strategi-strategi ini, anda boleh mendapat ROI yang lebih tinggi dalam pelaburan hartanah anda. Jangan lupa like, share dan follow untuk lebih banyak tips pelaburan hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.